Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, para penonton. Selamat datang. Terima kasih ya kerana sudi penonton klip saya pada kali ini dari channel YouTube dah 60 baru nak kayuh. Right. Itu 60. Sebenarnya YouTube tu mula buat tu untuk lebih pada untuk aktiviti cycling saya. Biking ya. Tapi itulah biasa dah kan. Asyik tergendala saja nak biking kan. So kita maintain nama tu. Tapi konten dia kita buat pelbagai lah. Alright. Hari ni nak cerita secara ringkas ini bukanlah nak mengajar tapi saja nak kongsi apa yang saya faham. Mana silap tu boleh betulkan ya. Cerita tentang perjalanan haji sebenarnya. Sekarang ni dah musim haji, dah orang dah start berwukuf ya. Dah bergerak untuk berwukuf kalau Arab Saudi hari inilah hari wukufnya. So lewat je. Okey. Hari wukuf ni bermula pada 9 Zulhijjah pada tengah hari, matahari tergelincir, maknanya masuk zuhur sehinggalah matahari terbenam, itu waktu maghrib. Itu waktu wukuf, kena berada di Arafah. Kalau kita tak berada di Arafah, maknanya kita tak buat haji. Haji tak berlaku. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Tak kira lah sama ada kita berada, jasad kita berada di situ dalam keadaan sedar atau tidak, tak apa. Doesn't matter. Asalkan kita ada di bumi Arafah tu. Dalam tempoh zuhur hingga maghrib 9 Zulhijjah tu kita kena berada di situ. Kalau kita tak berada dalam tanah Arafah dalam tempoh waktu tu, maka tiadalah haji. Alright. So mereka bergerak dah, hati ada yang dah sampai kan. Sama ada daripada Mekah atau daripada Mina, dia orang bergerak arah ke Arafah, berkumpul di Arafah. Dan aktiviti ibadah di Arafah tu berlaku lah ya. Biasa kita mohon doa, mohon keampunan ya kepada Allah Subhanahu taala, insya-Allah. Alright. So kita akan berada di Arafah, bumi Arafah sehingga maghrib, sehingga matahari terbenam, sehingga masuk 10 Zulhijjah. Matahari terbenam, maghrib tu 10 Zulhijjah lah. So dari 10 dah masuk maghrib 10 Zulhijjah tu, para jemaah haji akan mula bergerak untuk ke Muzdalifah pula ya. Muzdalifah untuk bermabit seketika di tanah Muzdalifah pula ya, bermula daripada tengah malam 10 Zulhijjah tu sehingga subuh ya. 10 Zulhijjah tu dalam tempoh tu walaupun seketika tak apa. Ada yang kata kalau dalam kalau orang kaya ni helikopter tu pun tak apa, as long dalam ruang udara Muzdalifah seketika cukup. Tapi make sure selepas tengah malam sehingga subuh jadi dalam tempoh tu boleh berada di Muzdalifah dah okey. Right, dan apa aktiviti di sana biasalah ibadah ada juga yang mengutip batu di Muzdalifah untuk digunakan untuk melontar di jamrah pada siang harinya nanti. Alright. So 10 Zulhijjah dah masuk 10 Zulhijjah. So lepas bermabit dia orang tu mula bergerak ke Mina ya, bergerak ke Mina dalam tempoh tak kira lah, mungkin selepas subuh atau sebelum subuh pun, asalkan dah berada di Muzdalifah tu tempoh tengah malam tu lah So bergerak ke Mina untuk melakukan lontaran pertama di Jamrah Aqabah. Alright, Akun Kubra lontar di situ 7 batu. 7 batu lah, 7 biji batu. So sampai di Mina dia mau melontar. Selepas melontar 7 biji batu, maka selesailah boleh buat tahallul awal. Tahallul awal maknanya gunting rambut lah mana melepaskan ihram, sebahagian daripada ihram lah. Okey, dah boleh, dia dah bebas daripada ihram. Melainkan ada 3 perkara yang masih lagi terikat itu kemudian. Alright. So dah buat tahallul awal, dah boleh balik ke kemah di Mina. So tunggu pula 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah untuk membuat lontaran pada 3 jamrah. Itu jamrah ula, wusta dan kubra.
Aqabah. Kubra tu juga namanya Aqabah juga lah. So, 3. Ula, Wusta, Kubra. Aqabah tu. Alright? So, 3. So, 11 bulan, melontar 3 jamrah, 7 biji batu setiap jamrah. 12 pun begitu, 13 pun begitu. Itu, tapi ada orang yang melontar sehingga 12 saja. Lepas tu dia keluar sebab dia panggil buat nafal awal. Maknanya dia buat melontar 11 dan 12 saja. Lepas tu dia kena keluar daripada Mina dengan niat tak akan balik ke Mina. So dia kena keluar sebelum maghrib, sebelum masuk 13 Zulhijjah tu. Sebelum maghrib lah. 12 Zulhijjah, maghrib tu masuk 13 kan. Okey, time tu sebelum tu kena keluar. Contoh dia kalau dia dah keluar lah, lepas tu tiba ada barang tertinggal, dia pun balik Mina, balik ambil barang. Tapi by that time dah maghrib, then dia kena stay. Dia tak boleh keluar. Dia kena completekan lontaran 13 Zulhijjah tu. Tak ada nafas awal dia. So, selalu orang buat nafas awal ni keluar kerana mungkin nak kejar flight balik ataupun dia tak larat dah kan. So, okey, dah katakan settle nafas awal ke nafas tani ke. Dah selesai melontar jamrah tu, mereka balik ke Mekah untuk tawaf haji dan buat sa'i. Selesai sa'i, maka dia buat tahallul, maka tamatlah ibadah hajinya, selesai semua, dah boleh 3 larangan tadi pun dah dilepaskan. Maka selesailah haji. Okey, saya nak ghostan balik. Ada satu terlupa satu part tu. Okey, pada 10 Zulhijjah tadi yang kita lepas melontar di Aqabah, Jamrah Aqabah, kita lepas bertahlul awal kan. Okey, masa itulah kita mula boleh bayar dam sebab kita buat haji tamattu. Kebanyakannya majoriti buat haji tamattu orang Malaysia ni. So bayar dam, lepas bayar dam boleh buat korban masa tu. Tu nak selit balik, saya dah terlepas tadi ya. So, jadi dah habis tahallul tani tadi, dah selesai semua, maka selesailah haji. InsyaAllah mendapatlah haji mabrur ya. Haji mabrur datang bila? Selepas kita balik. Masa tu kita tengok ada perubahan ke tidak. Kalau macam tu juga, then Allah Maha mengetahui lah. Tapi kita doa kita dapat haji mabrur. Okey, saya cerita ni bukanlah saya dah pergi haji. Saya tak pergi haji lagi, tapi saya dah follow YouTube lah, baca itu. Jadi ni saja sebagai untuk saya menguatkan kefahaman saja. Okey, ini secara gambaran perjalanan. Tak ada cerita rukun haji, wajib haji, tak ada apa dia punya, kata orang tu fadilat semua. Saya tu bukan saya bidang. So, saya nak share yang ni saja, perjalanan saja. Kalau yang fadilat tu bacalah. Jumpalah ustaz-ustaz yang mana yang main-main. Saya pun tengah belajar. Alright, itu saja untuk kali ini. Berapa minit? 8 minit. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.